INNALILAH. Nur Izzati Humaira ditemukan meninggal dunia. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Perkhabaran duka diterima apabila Nur Izzati Humaira Azizul yang dipercayai tersesat ketika mendaki Bukit Cangkat Asa Sabtu lalu, ditemukan meninggal dunia tengah hari ini. Berita sedih itu dimaklumkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan turut dilaporkan bernama di Facebook. Allahu, luluh hati bila operasi mencari akhirnya berakhir dengan berita yang langsung tidak diharapkan ramai. Nur Izzati Humaira sebelum ini dilaporkan hilang ketika melakukan aktiviti pendakian di Bukit Cangkat Asa dekat Tanjung Malim. Remaja berusia 19 tahun itu dipercayai tersesat ketika menuruni bukit bersama 5 rakan dan ahli keluarganya pada Sabtu lalu. Menurut laporan sebelum ini, pihak bomba menerima panggilan berhubung kejadian itu pada pukul 1.26 petang sebelum anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Kubu Baru serta Balai Bomba dan Penyelamat Tanjung Malim digerakkan ke lokasi. Operasi mencari dan menyelamat kemudian diteruskan selama beberapa hari dengan bantuan anggota bomba, sukarelawan, pertubuhan bukan kerajaan serta anjing pengesan. Pada hari ketiga operasi, radius pencarian dilaporkan diperluas kepada 0.5 km persegi selepas tiada petunjuk baharu ditemukan ketika itu. Trek pendakian Bukit Cangkat Asa pula dilaporkan melibatkan laluan sejauh kira-kira 800 meter ke puncak berketinggian 267 meter.